Cik nak culik saya ke? Salah! Kami offer tambang free dari point A ke point B, tak kisah ke mana, janji jalan. Tapi semua orang tolak. Kita orang dah nak give up dah waktu tu. Sampailah abang ni. Okay, sekarang ni kita orang tengah nak cari orang yang mana kita orang boleh hantar ke mana-mana abang nak pergi secara free saja. Boleh lah. Okay. Boleh belajar kopi sekali ya? Bukakan pintu Awak penumpang first yang join kita hari ni. So, Cik, sekarang kerja apa? Saya kerja pegawai kerajaan. Kerajaan ni lagilah mak-mak suka, ayah-ayah suka. Betul lah orang kata macam tu. Kalau nak buat pinjaman senang. Abang tak penat ke kalau hari-hari ulang alik naik public transport? Bosan lah juga sebenarnya. Tapi Indonesia saya sebab macam banyak kan. Okay, kita 0 to 100. Let's go! Lagi bang. So, bila Cik dah duduk kat dalam kereta ni, apa yang Cik boleh describe tentang kereta ni? Bagi saya apa yang saya perasan mula dia tak sebising lah. Macam enjin selalunya kuat kan. Ni saya perasan macam smooth je. Tak ada getar, tak ada bising pun. Ada apa-apa nasihat tak untuk nak kasih kepada siapa-siapa yang memerlukan? Live what you want to do. Jangan terikut dengan apa yang orang suruh. Okay, thank you. Okay, thank you bang. Bye.